tips mudah kumpul 5 dinar dalam masa 2 tahun. 1 dinar emas yang kita simpan dekat public gold berbentuk bulat. Berat 1 dinar adalah 4.25 gram. Sesiapa yang baru belajar simpan emas, saya sangat sarankan anda target untuk dapatkan 1 dinar yang pertama. Jadi, macam mana cara dia? Sangatlah senang. Pertama, kena daftar dulu akaun emas public gold. Yang kedua, cuba konsisten simpan sekurang-kurangnya 1 gram 1 bulan. Bila dah cukup 5 bulan, anda akan ada 5 gram emas. Bila dah ada 5 gram tu, apa lagi? Keluarkan sebagai 1 dinar. Sistem akan tolak 4.25 gram sahaja. Teruskan ulang cara yang sama. Dalam masa 2 tahun, anda akan ada sebanyak 5 dinar. Keluarkan 5 keping 1 dinar menjadi 5 dinar. Semoga anda konsisten simpan emas setiap bulan. Nak saya bantu mulakan tabungan emas di public gold? Anda boleh klik link di bio saya ataupun rujuk pin video 5 langkah mudah daftar akaun emas secara percuma. Saya akan bimbing anda sebaiknya.